Kereta terpakai bagi anda adakah kereta yang selalu membawa masalah? So, memang reject sangat apabila terdengar kereta terpakai ini. Baru tadi saya duduk seorang, saya terfikir kereta terpakai ini adakah satu kereta yang membawa masalah selalu? Ramai yang reject sangat bila dengar kereta terpakai ni. So, saya fikir balik, permulaan saya habis sekolah, so saya nak sambung belajar lah. Masa tu mindset saya terhadap kereta terpakai ni adalah barang second hand. Mesti orang pakai sampai buruk baru dia jual kereta tu. So, kereta mesti banyak masalah lah. Cuma kita tak tahu. Saya ada mindset macam ni. Jadi, saya pun minta ibu bapa saya nak kereta baru. Saya tak mau second hand. Tetapi mereka tidak tunai apa permintaan yang saya request. Mereka beli sebuah kereta kancil untuk saya. Masa tu akan rasa sad sikit lah. Sebab permintaan tidak ditunaikan. Selepas saya pakai kancil tu, fikiran saya terhadap kereta terpakai ada sedikit berubah. Saya rasa saya pakai dengan tenang hati. Di first, saya dapat jimat kos keluaran besar untuk ibu bapa saya. Disebabkan saya sambung belajar, masih tak tahu membuat keuntungan lagi. Di segi kedua, saya rasa ini benda setiap yang baru dapat lesen mesti ada buat. Tiba-tiba kereta tu kena calak mana-mana. So, bila pakai kereta second hand ni, akan rasa saya kena calak balik habaq mak ayah. Mereka tak marah sangat pun. Kalau hari ni kereta tu kereta baru, saya rasa lain ni akan kena marah teruk. So, mula dari sanalah saya berubah pemikiran terhadap kereta terpakai. Disebabkan mak ayah saya beli pun, dia bawa kawan komen dia pergi tengok dengan teliti, baru keputusan untuk nak beli. Apa-apa yang saya terang sampai sini, bukan nak katakan kereta terpakai adalah satu kereta yang tidak membawa masalah. Cuma masa kita keputusan nak beli dia, kita boleh pilih cari cara serupa ibu bapa saya bawa kawan foreman mereka pergi ke kedai confirm condition kereta. So, masalah yang seterus akan berlaku tu saya rasa akan kurang lah. Dan jika anda memilih beli kereta baru, saya tak kata kereta baru tu memang buruk, ada apa yang tak baik. Bukan. Nak beli kereta terbaru, first, tanggungan satu. Yang kedua, jika anda nak kekal warranty tu, adakah anda perasan perlu balik ke service center mereka? So, di segi sana adalah satu kos pengeluaran anda yang perlu ditanggung lah untuk nak kekalkan warranty tu. Jadi bagi anda pilih beli kereta terpakai atau beli kereta baru. Soalan ni tak ada betul atau salah. Cuma bergantung pada pemikiran setiap orang. Anda boleh sharing di bawah atau bagi tahu saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bundi Yuska.